Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Acik Zero dari channel Smoky Rocket Studios. Yang tengah pegang kamera ni pun Nasr Syami. Say hi Nasr Syami. Okay guys, hari ni saya nak ajar korang macam mana korang nak connect korang punya phone dengan SYM Crusim 400i ni. Tapi dia tak sama macam NMAX atau XMAX. XMAX dengan NMAX, bila dia connect saja mesti boleh nampak dia punya status, dia punya RPM semua tu kan. Tapi motor ni tak boleh. Kita hanya boleh apa? Boleh connect dengan dia punya dashcam saja. Jom saya tunjuk macam mana nak connect kamera dia. Sas. First sekali korang kena buka seat belakang. Okey. Kena buka seat belakang. Senang saja. Okey. Kita nak cari dia punya wifi dia. Inilah nama wifi dia. Okey, keep in mind setiap SYM Crusim yang berlainanlah nama wifi dia. So saya punya wifi DA28. Okey. So apa yang kita perlu buat adalah tutup balik, buka power. Okey, buka ignition. Lepas tu korang boleh pergi dekat sini. Sini. Korang boleh pergi dekat Road Cam. Pastikan download Road Cam ni. Road Cam ni dah nak nampak video dalam motor ni nanti. So bila korang dah pergi kat sini, korang kena pergi dekat bahagian wifi. Buka wifi. Okey, bila korang nak buka wifi, cari nama dia. Ni dia dah jumpa dah. MT027 ni, nampak belakang dia DA28, sama macam bawah seat tadi. So bila korang tekan sini, nampak dia dah connect. Memang no internet, don't worry. So korang pergi balik dekat Road Cam, nampak dia akan naik nama wifi tadi. Nampak DA28. Okey, so korang just tekan je. Pastikan motor buka Pastikan motor buka. Dah nampak. Nampak? Tu, nak tangan saya? Ni tangan saya. Nampak boleh switch kamera belakang. Tunggu jap. Nampak kamera belakang. Kejap. Hello. Nampak? Ini untuk video yang korang nak download. Contoh ada accident baru tadi ke apa. Okey, korang tekan video. Korang tekan video dan korang boleh nampak nampak video dia keluar. Ini depan, ini belakang. Dua sekali dia record dengan serentak. Nampak tak? Nampak? Korang boleh tengok lah. Ada accident ke, ada makcik lintas jalan ke, ada jiran pegang S1K buat wheelie ke kan. Okay, ini adalah contoh video dia. Ni playback dia. Nampak dia tulis F dengan R. Front and rear. Nampak? Nampak Nasrul tengah ambil video tu. Lepas tu nak tengok belakang, tekan rear. Nampak dia ada tulis R kat situ. Rear maksudnya. Dia akan ambil belakang macam tu. Yes. Dia akan record serentak. Macam tu lah dia guys. Tapi untuk iPhone, saya tak tahu sangat. Minta maaf. Yang ni disebab dia Android saja. Dan ya, that's it. Okay guys, terima kasih tengok video ni sampai habis. Dan saya harap video ni menjadi manfaat untuk kamu semua yang menonton video ni, yang tengah cari macam mana nak connect dengan kamera SYM Crusim. So guys, apa kata korang komen dekat bawah, apa lagi yang korang nak tahu pasal motor ni. Assalamualaikum, bye bye.